Ini adalah bahan-bahannya. Sedikit ikan bilis, setengah biji bawang besar, 2 ulas bawang putih, sekeping tahu. Okay, ini bahan hiasan lada hidup merah dan daun kucai. Kat sini ada tauge. Okay, kalau kita punya tauge banyak, bahannya kena banyak lah. Kalau tauge dia sikit, bahannya kena sikit. Kemudian santan. Okey, jom kita start masak. Okey, untuk tahu ni potong dadu besar-besar Okey, potong besar-besar macam ni. Untuk bawang merah, bawang putih dan ikan bilis ni, Cik Okit akan tumbuk dia. Ikan bilis ni Cik Okit akan tumbuk. Okey, bersama dengan bawang merah dan bawang putih. Okey, daun kucai ni Cik Okit potong panjang-panjang macam ni. Okey, yang ni iris. Okey, yang ni Cik Okit akan tumbuk halus lah dah siap tumbuk. Okey, jom kita start masak. Okey, ni Cik Okit nak masak yang versi sihat. Jadi Cik Okit tak guna minyak untuk menumis Cik Okit akan rebus bahan tumbuk tadi Okey. Kalau suka tumis guna minyak, boleh tumis dengan minyak. Tapi ni untuk versi sihat, Cik Okit akan rebus sahaja bahan tumbuk. Okay, bahan tumbuk ni Cik Okit akan rebus sampai dia mendidih dan masak Kita nak hilangkan bau maung bawang. Okay, bahan dah mendidih, boleh masukkan santan Okay, kita masakkan santan ni. Okay, kalau nak kuah lebih, boleh lebihkan santan. Okay, kalau masak sikit, kurangkan santan Okay, kita tunggu sampai santan ni mendidih sekejap. Okay, Cik Okit tambahkan sedikit air. Lepas tu Cik Okit masukkan 1 sudu kecil garam. Okay, ikan bilis dah masin jadi Cik Okit tak letak banyak garam. Okay, biarkan tahu ni masak sekejap. Okay, bila tahu tu dah hampir nak masak, boleh masukkan tauge. Cik Okit masukkan juga bahan hiasan. Okay, cili hidup dan daun kucai. Okay, kita masak sekejap lagi. Okay, kita tunggu kuah mendidih sekejap Alhamdulillah, toge masak lemak putih dah pun siap. Selamat mencuba. Okay, lauk tadi tu sedap makan dengan ikan goreng Bismillahirrahmanirrahim. Lepas goreng ikan tadi, Cik Okit gorengkan belacan Okay, gorengkan sekejap belacan ni. Okay, lepas tu angkat. Okay, ni adalah bahan untuk Cik Okit buat sambal belacan tomato. Okay, cili api. Ikutlah kepedasan kita nak banyak mana. Okay, 1 biji tomato. Cik Okit dah buang biji dia. Lepas tu Cik Okit potong dadu. Okay, ni belacan Cik Okit goreng tadi. Okay, jom kita start. Okay, mula Cik Okit tumbukkan cili api ni. Okay, hancurkan sampai biji-biji dia sekali Tumbuk sampai lumat cili api ni. Okay, dah lumat macam ni, masukkan belacan. Masukkan sedikit chicken stock ataupun secukup rasa Okay, nak masukkan ajinomoto pun boleh. Okay, last sekali masukkan tomato. Okay, tomato ni kita tekan-tekan je gaul macam ni. Alhamdulillah, dah siap pun sambal belacan tomato. Okay, makan dengan ikan goreng dan tauge masak lemak. Memang sangat sedap Selamat mencuba.